Ibu ayah seronok kan tengok gelagat anak-anak sibuk kira duit raya. Gelaknya, senyumnya, tak sabar nak belanja duit raya yang dapat tu. Tapi 10 tahun, 15 tahun lagi anak yang sama akan duduk depan kita dan akan bagi tahu dengan kita, ayah, ibu, saya nak pergi sambung belajar. Waktu tu akan sampai ibu ayah dan adakah kita dah bersedia? Cukup tak simpanan yang kita buat untuk education mereka? Tahun 2022, harga 1 kilogram emas sekitar RM277,000. Tahun 2025 dah cecah RM616,000. Dalam beberapa tahun sahaja, nilai emas dah berubah begitu besar. Dan sebenarnya untuk education anak ni, tak perlu pun kita nak kena ada sampai 1 kilogram emas. Anggaran 200 gram dah cukup dah sebagai asas yang kuat. Bayangkan kalau setiap raya kita tukarkan sikit duit raya anak jadi emas, hari ni nampak kecil. Tapi kalau kita ibu ayah konsisten setiap tahun buat benda yang sama, lama kelamaan simpanan anak akan jadi sangat-sangat banyak. Jadi jangan lepaskan raya tahun ini begitu sahaja. Jom ibu ayah mulakan raya tahun ni simpan emas untuk anak-anak tersayang.